Pernah dengar tak ayat macam ni? Mungkin dari seorang pelajar. Bunyinya macam kelakar kan? Tapi sebenarnya kata-kata ni, ia merangkum satu kebenaran yang sangat mendalam tentang dunia pendidikan kita hari ni. Sebab hakikatnya, setiap pelajar yang masuk ke dalam bilik darjah tu, dia bawa satu dunia yang berbeza bersamanya. Jadi, itulah yang akan kita kupas hari ni. Macam mana kita nak faham kepelbagaian yang wujud dalam bilik darjah dan yang paling penting, macam mana kita nak ubah ia daripada satu cabaran kepada satu kekuatan yang luar biasa. Okey, ini agenda kita. Mula-mula, kita akan faham dulu apa cabaran sebenar dalam bilik darjah moden. Lepas tu, kita akan cuba masuk ke dalam minda pelajar. Kemudian, kita akan lihat faktor luaran yang mempengaruhi mereka. Seterusnya, kita akan bincang tentang anjakan minda yang diperlukan dan diakhiri dengan beberapa strategi praktikal. Jom kita mula. Baiklah, bahagian pertama, cabaran bilik darjah moden. Di sinilah kita akan lihat realiti yang dihadapi oleh setiap pendidik, satu bilik darjah yang sebenarnya dipenuhi dengan pelbagai dunia yang berbeza. Cuba bayangkan sekejap. Dalam satu bilik yang sama, ada pelajar yang genius matematik tapi nak menulis esei punyalah susah. Ada yang datang dari keluarga yang serba cukup. Ada pula yang setiap hari bergelut dengan tekanan yang kita mungkin tak dapat bayangkan. Inilah dia cabaran paling besar pendidikan moden. Macam mana nak penuhi keperluan setiap individu yang unik ni? Okey, jadi untuk betul-betul faham kepelbagaian ni, kita tak boleh tengok dari luaran je. Kita kena masuk lebih dalam. Jom kita terokai apa yang sebenarnya berlaku dalam minda seorang pelajar, cara mereka berfikir dan cara mereka berkembang. Ada satu konsep yang sangat penting namanya perkembangan sepihan. Maksudnya, pelajar ni tak berkembang secara seragam dalam semua bidang. Seorang pelajar mungkin dah matang dari segi akademik, tapi kemahiran sosial dia masih perlukan bimbingan. Inilah bukti yang jelas, tak ada istilah pelajar yang biasa atau purata. Semua orang berbeza. Dan ini membawa kita kepada satu mitos yang sangat popular. Anda mesti pernah dengar kan pasal orang otak kiri yang logik dan orang otak kanan yang kreatif. Tapi realitinya, sains dah buktikan yang otak kita ni jauh lebih kompleks. Fungsi otak kita saling berkait rapat. Kreativiti dan logik tu bukan musuh. Sebaliknya, ia sering bekerjasama untuk menghasilkan idea-idea yang hebat. Di sinilah teori kecerdasan pelbagai oleh Howard Gardner sangat membantu. Ia membuka mata kita bahawa ada banyak cara untuk jadi bijak. Mungkin seseorang tu tak pandai subjek matematik, tapi dia punya kecerdasan interpersonal yang luar biasa, pandai bergaul, memahami orang lain. Dan inilah yang menjadikan dia seorang pemimpin semula jadi. Jadi, dengan semua kepelbagaian ni, apa kemahiran paling penting yang boleh kita ajar pada pelajar? Jawapannya mungkin metakognisi atau dalam bahasa mudah, keupayaan untuk berfikir tentang cara kita berfikir. Bila seorang pelajar tu boleh tanya diri sendiri, cara aku belajar ni berkesan ke tak? Atau bagaimana sebenarnya yang aku tak faham? Masa itulah mereka dah jadi pemandu dalam perjalanan pembelajaran mereka sendiri. Tapi kita kena ingat, pembelajaran ni tak berlaku dalam gelembung. Apa yang berlaku di luar sekolah tu, ia ada kesan yang sangat-sangat besar. Jom kita beralih ke bahagian 3 untuk lihat dengan lebih dekat. Persoalannya, betul ke ia penting sangat? Jawapannya, ya, amat penting. Carta ni, ia menunjukkan satu realiti yang pahit. Kanak-kanak dari latar belakang berpendapatan rendah jauh lebih terdedah kepada pelbagai jenis tekanan. Bila seorang kanak-kanak tu risau pasal keselamatan diri atau sama ada makanan atau tak malam ni, macam mana dia nak fokus pada pelajaran algebra dalam kelas kan? Tapi ada berita baik. Ada harapan. Tengok nombor ni. Satu program bimbingan yang dipanggil Projek Quantum telah menunjukkan hasil yang menakjubkan. 63% pelajarnya berjaya tamat pengajian, bandingkan dengan hanya 42% bagi yang tak ikut program ni. Ini bukti kukuh yang sokongan yang betul di luar bilik darjah, ia boleh ubah haluan hidup seseorang. Okey, ini membawa kita ke satu titik perubahan yang penting. Daripada kita sibuk nak perbaiki pelajar supaya muat dalam sistem kita, apa kata kalau kita ubah persekitaran pendidikan tu sendiri? Dan inilah anjakan minda yang paling kritikal. Kepelbagaian tu bukan masalah untuk diselesaikan. Ia adalah satu sumber kekuatan yang perlu kita raikan. Matlamat kita adalah untuk bina jambatan, bukan tembok.
Salah satu cara terbaik untuk buat ni adalah melalui pengajaran relevan budaya. Macam mana tu? Senang je. Maksudnya, kita jadikan pembelajaran tu lebih bermakna dengan kaitkannya dengan kehidupan dan pengalaman pelajar. Contohnya, guna cerita rakyat tempatan untuk ajar tentang struktur penceritaan. Barulah pelajar rasa dekat dengan apa yang diajar. Nah, ini satu contoh teknik yang sangat hebat. Bilik darjah jigsaw. Bayangkan macam ni, setiap pelajar diberi satu bahagian unik dari satu topik dan dia kena jadi pakar untuk bahagian tu. Lepas tu, dia akan balik ke kumpulan asal dia dan ajar kawan-kawan dia apa yang dia dah belajar. Apa yang menariknya ialah, tiba-tiba setiap pelajar jadi sumber yang penting. Mereka belajar yang kejayaan kumpulan bergantung pada sumbangan setiap orang. Hebat kan? Baiklah, untuk bahagian terakhir, mari kita lihat beberapa strategi dan alatan praktikal yang boleh diguna pakai oleh sesiapa sahaja, guru, ibu bapa, untuk membina bilik darjah yang lebih inklusif dan menyokong. Jadi, macam mana kita nak bina jambatan antara pelajar ni? Kita boleh galakkan mereka kongsi cerita peribadi, kita boleh bincang tentang stereotip secara terbuka, kita boleh terokai budaya-budaya lain melalui buku dan filem. Setiap langkah kecil ni sebenarnya adalah satu usaha untuk membina empati dan meruntuhkan tembok kita lawan mereka. Satu lagi alat yang sangat berkuasa ialah pentaksiran formatif. Fikirkan ia macam GPS untuk guru. Daripada tunggu sampai hujung bab baru nak uji pelajar, penilaian ni dibuat secara berterusan. Ia bantu guru faham tahap pelajar pada setiap masa dan laraskan pengajaran mereka serta-merta. Tapi, di sebalik semua strategi dan teknik ni, asasnya cuma satu perkara, hormat. Petikan dari seorang guru ni merangkum segalanya. Rasa hormat tu bukan sesuatu yang pelajar kena dapatkan, tapi ia adalah hak mereka sebagai seorang manusia. Titik. Jadi, pada penghujungnya, ia bukan tentang kawalan, ia tentang hubungan, ia tentang pemahaman, ia tentang melihat setiap seorang pelajar sebagai individu yang unik dengan potensi yang juga unik. Dan petikan terakhir ini, ia adalah rumusan yang paling sempurna. Bila pelajar rasa diri mereka dihargai, dihormati dan difahami, masalah disiplin selalunya akan hilang dengan sendirinya. Sebabnya, pengajaran yang hebat itulah strategi pengurusan bilik darjah yang terbaik. Jadi, saya nak tinggalkan anda semua dengan soalan ni untuk difikirkan. Mungkin sudah tiba masanya kita berhenti bertanya macam mana nak buat pelajar sesuai dengan sistem kita dan mula bertanya macam mana kita nak sesuaikan sistem kita untuk meraihkan setiap pelajar. Terima kasih kerana bersama saya.